Bos, walaupun AI boleh buat banyak benda, tapi ada kerja dia sendiri pun confused. Jom tengok apa yang selamat lagi untuk manusia. Dah sedia nak dengar? Jom. Kelima, tukang urut. AI, mana tahu urat lengur lepas kenduri, satu tekan silap, boleh patah tulang. Keempat, straight food chef. AI, takkan boleh rasa api wap hang. Sudahlah tak ada lidah, nak adjust rasa macam mana? Yeah! Ketiga, Tok Kadi. Kalau AI jadi saksi, nanti dia tanya, confirm want to proceed, press Y to nikah. Ayo. Kedua, lawak kampung creator. AI boleh generate jokes, tapi gelak tak genuine. Try buat lawak Manglis, confirm crash. Top of the list, mak-mak marah anak. Suara tu AI tak boleh generate. Vibrato, bass, soprano, semua dalam satu marah. Ya, AI maybe boleh kira cepat, tapi HSBC boleh kira dengan hati. Kita jaga kau punya bisnes macam mak jaga anak kat pasar.